Tengok kita punya muhimmat, tuan-tuan. Tak mana muhimmat kita? Muka surat 9 baris 3 daripada atas. 9. Maka adalah kebajikan. Tengok muka surat yang ke-9, tuan-tuan. 3 baris di atas. Muhimmat. Muka yang ke-9, 3 baris di atas. Maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala. Wa'ayyadzubillah. Ghaliblah itu dari bawah. Kebiasaanlah. Ghalib itu kebiasaan. Jatuh ni. Jatuh itu dari bawah. Yang dari bawah jatuh dalam kitab biasanya buah makna berlaku. Jatuhnya, artinya berlakunya. Perempuan yang tidak takut akan Allah Ta'ala, ghaliblah, biasalah. Jatuhnya, berlakunya perkataan yang demikian itu. Ya. Yang demikian itu garis bawah, tuan-tuan. Jadi maksudnya yang demikian, apa maksudnya yang demikian? Maksudnya macam yang baris yang kedua di atas, tuan-tuan. Berkata oleh perempuan itu bagi suaminya, tiada aku lihat daripada engkau akan kebajikan sekali-kali. Wa'alaikumsalam. Aku tengok kamu ni tak ada sedikit pun tak ada kebaikan. Jadi jatuh itu berlaku-berlakulah perkataan yang demikian itu. Bila tuan-tuan, jikalau berbuat kebajikan oleh suaminya pada sekalian masa sekalipun, kemudian dilihat kejahatan satu daripadanya. Ya, suami ini baik sepanjang masa. Sekali juga tak baik, tuan-tuan. Salah beli barang, misalnya. Dia minta beli, dia kata bukan beli sabun, minta beli tepung beras. Suami tepung gandum, beli tepung gandum. Allah, salah tu ya. Aku tak mahu tengok kebaikan langsung kamu. Padahal sepanjang masa itu kebaikan. Okay. Ataupun janji tuan-tuan. Hal lain semua okey. Sekali tu ya, janji nak pergi hari keluarga, tak pergi. Allah satu. Aku tak mahu. Jadi oleh kerana tu, orang perempuan kena jaga dalam ini, tuan-tuan. Orang perempuan nak masuk syurga mudah sangat. Satu, taat kepada Allah dengan maksud tutup aurat. Yang kedua, sembahyang. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, taat kepada suami. Mudah sangat. Tetapi penyakit orang perempuan ni, tuan-tuan, sembahyang dia rajin, puasa dia rajin. Orang perempuan, tuan-tuan, kalau tak tutup aurat pun sembahyang, tuan-tuan. Orang perempuan kalau pakai skirt pun puasa. Tak macam orang lelaki-lelaki, tuan-tuan. Orang lelaki-lelaki kalau jubah putih, kepiah putih, belum tentu puasa, tuan-tuan. Sungguh Allah. Tak percaya? Yang itu kita sama-sama kita
Betul. Siap dengan rupiah putih, siap dengan jubah, janggut pula, tuan-tuan. Tengok je menentu budak. Main dah tak semayang. Tu orang lelaki tu. Orang perempuan semayang jaga, puasa jaga, tetapi masalah kita kata taat ke suami itu yang terpayah. Orang perempuan siap dengan stoking, lepas pakai stoking pakai khuf pula, pakai jubah sarung lengan pula, tuan-tuan. Tudung budak pula, tuan-tuan. Tak nampak apa, bubuh cuma mata hitam pula, tuan-tuan. Tapi lawan suami yang tu pula orang perempuan. Tengok ke tudung, tengok ke jubah, tengok ke balut muka. Allah, rupanya lawan suami. Itu kelemahan orang perempuan. Orang lelaki-lelaki kau tengok ke janggut, tengok ke serban putih, tengok ke jubah. Rupanya kerugi lah, tak ada. Bukan dia kerugi pun. Anak kawan yang kahwin, dia tak ada. Itu orang lelaki. Dia balik bulan puasa buat lebih, bukan betul puasa. Okey, tuan-tuan, kita jaga-jaga. Semua orang itu, jagalah keadaan suami.